Inilah tuan semua, yang takut nikmat yang bala yang paling yang kita takut ialah tuan semua, apa bala yang paling takut ialah kita tak terasa kita tinggal amalan kita. Kita tak terasa tuan semua, kita tak terasa pun amalan itu terleput daripada kita. Kita biasa selawat 1000, tiba-tiba kita tak dapat selawat 1000. Kita tak terasa pun sedih. Kita biasa sembahyang tahajud, tiba-tiba kita tak sembahyang 2-3 hari kita tak sembahyang tahajud, kita tak akan sedih pun semua. Ini merupakan satu bala yang bala diturunkan kepada kita semua yang kita tak rasa. Maksiat berlaku kita lakukan maksiat sikit pun tak rasa pun. Ni kita takut, dan ini panggil bala yang besar yang turun pada kita, yang dikenakan pada kita tapi kita tak terasa. Kita takut, kena takut semua. Yang ni lah tuan semua, daripada ni lah, itulah tanda kerana bala bila tuan-tuan semua, bila bala turun ke atas kita dan kita tak rasa sedih pun kita tinggal sembahyang sunat, kita tak rasa sedih pun kita tak baca Quran. Hari ni langsung tak baca Quran, sentuh Quran pun tak. Quran ada dalam kereta, letak je, tapi tak baca pun Quran. Hari ni tak baca pun Quran tuan semua, tak rasa sedih pun tuan semua. Itu merupakan bala, dan bala ni tuan semua menandakan apa tuan semua? Tanda hati kita mati, tanda hati kita sudah mati tuan semua.